Saya dah bersedia masuk lockout sebenarnya. Yang menentang jadi anjing suruhan abang. Tapi That's not terroristic. Now it's time to do our part. Against the genocidal front. 10,000 anggota polis diturunkan hari ini untuk melindungi penjenayah perang Trump. Sedangkan rakyat kebanyakan masih lagi tinggal di jalanan miskin, sengsara, tertekan dengan ekonomi, tertekan dengan semua yang terjadi di keliling mereka. Mari kita semua bersama, lawan bersama, menang bersama. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Menjadi mahasiswa rakyat miskin kota, bersatu maju rebut demokrasi. Makhluk raya dan dibenang, nyalakan api berjuang, menjulang kemenangan. Hancurkan dan saya sebagai rakyat Malaysia mengecam sangat-sangat tindakan Perdana Menteri kita menjemput dan mengundang secara mesra Presiden Jahanam celaka datang ke negara kita. Dan pada hari ini saya sangat bangga kerana ramai juga rakyat yang turun walaupun dikekang dan dihalang dan diintimidasi dan ditakut-takutkan oleh pihak polis. Saya sangat-sangat bangga kerana berani menonjolkan diri, menunjukkan solidariti. Menjemput Donald Trump datang, maka memanglah polis akan menjaga dan menjaga muka, maruah dan sebagainya, menjaga Amerika Syarikat lah. Jadi saya tak terkejut, cuma saya terkejut yang saya tak ditangkap hari ini. Saya dah bersedia masuk lockout sebenarnya. Saya dah buat segala persediaan, tapi alhamdulillah Allah selamatkan saya. Dan saya rasa itu juga disebabkan keberanian rakyat semua turun.